Kuliah subuh oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adnan di Masjid Jami' Ar-Rahimah, Kuala Kubu Baru pada 25 Januari 2026 menekankan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kehadiran walau sekadar singgah ke majlis ilmu tetap bernilai di sisinya. Di hujung hadis yang panjang itu Allah menyebut Rasulullah SAW ceritakan ada seorang Abdul Khattab, ya, yang diceritakan sendiri oleh para malaikat. Hamba ni dia datang singgah aja. Dia sebenarnya tak ada niat nak menuntut ilmu pun, ya, tapi singgah aja. Singgah tu barangkali mungkin sebab ada kambing golek ke ataupun ada kenduri ke di masjid, ataupun berkelana ataupun musafir ke, ya, singgah aja, maka baginya juga pengampunan. Justru itu marilah kita sama-sama memurnikan lagi pagi kita ini dengan kita duduk sebentar, pada waktu-waktu keemasan ini. Ada dua waktu emas, tuan-tuan, ya. Pertama sekali waktu maghrib. Waktu maghrib, waktu taklim dan waktu Al-Quran. Jangan pergi shopping. Kadang tu shopping juga lah, ya, tapi mungkin belum lepas isyak ke, ya. Tapi selalunya tidak lah. Azan maghrib tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah pertama kaki kanan tu dalam ion, dalam lotus, ya. Bukan tuan-tuan ni, saya pun kadang-kadang nak beli barang kan, alamak. Langkah kaki pertama tu di Stok Insaf, sudah, ya. Maknanya alpanya kita, ya, lekanya kita. Tapi bila panggilan Allah itu diseru, maka kita sahutlah, kerana tiada panggilan yang lebih mulia, tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ilahi. Tu daripada TM. Ada lagi ke iklan tu? Tak ada dah, ya. Dulu ada, tuan, ditampai masjid-masjid. Tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ilahi, katanya. Ya. Tapi itulah, ya. Masa pun dah berlalu pergi. Kadang-kadang kita lupa, ya, bahawa Allah SWT tu dia sentiasa memanggil hamba dia, ya, yang memberikan kita pelbagai ujian dan sebagainya, termasuklah panggilan seruan untuk menunaikan solat, ya. Namun hambanya kekal dalam kelalaian, kekal dalam kealpaan. Namun apabila kita sedar, ya, maka bangkitlah semula, ya. Percepatkan langkah, fastabiqul khairat, ya. Ya, berlumba-lumbalah dalam meraih kebaikan, ataupun berlumba-lumbalah dalam beramal, ya, untuk membuktikan bahawasanya kita ni betul-betul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tahu bahawasanya setiap amal yang kita lakukan ini tidak sia-sia, ya. Bahkan Allah SWT mengganjar kita dengan ganjaran yang besar. Bukan setakat diganjarkan dengan ganjaran pahala yang besar, bahkan diampuni dosa-dosa kita, ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu, ya, disusuli dengan apa? Penghapusan dosa. Tuan-tuan, kita tak sempat nak bertaubat. Duduk nak bertafakur pun tak sempat, ya. Kadang duduk dalam kereta main telefon, lepas sembahyang bangun tu, kadang tak sempat nak bertafakur, istighfar dan sebagainya, ya. Tetapi ketahuilah, maha mulia, maha sucinya Allah, maha pemurahnya Allah, ya. Seluas-luas rahmat baginya kepada hambanya, ya, lebih luas daripada murkanya. Apabila kita melakukan pahala, maka ketahuilah dosa juga terhapus. Ya. Jadi tetaplah melakukan kebaikan dan kebajikan, supaya nanti akhir nanti bukan kita digelar sebagai abid, sekadar abid saja, bahkan orang yang berada dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan muqarrabin itu. Nak menjadi muqarrabin tu mesti muhsinin dulu, ya.
mesti perbaiki segala amal yang kita ada, ya. Jangan kita merasa puas hati, 60 tahun dah aku solat jemaah, puas hati. Kalau dikira amal kita ni nak masuk syurga tu dikira melalui perkiraan amal, ya tuan-tuan, tak ada yang datang melainkan masjid ni melainkan yang pencen aja. Pasal yang pencen tak ada buat apa, tak kerja pun tak apa nak buat, ya. Duit pencen pun dah habis dah, ya. Melancong sana sini habis, beli tu beli ni selesai, akhir sekali tak ada buat apa, pergi masjid lah. Tapi bukti bahawa sebenarnya amal itu tidak di apa, ketentuan syurga itu bukan berdasarkan amal, ya, dan bukan berdasarkan apa peringkat umur, ya. Kerana kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu perkara saja. Apa dia? Tuan, kita ni tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak kebaikan. Kalau kita nampak pahala, kalau kita nampak dosa, kalau kita nampak segala yang disebut sebagai sam'iyat itu, maka sudah barang pasti tak ada orang yang jahat lah. Semua baik aja. Okay? Saya nak buat jahat, pada belakang ada malaikat. Buat jahat sikit, dosa menimbun. Ya? Seandainya dosa dan pahala itu diperlihatkan. Tetapi itulah ujian buat kita, tidak diperlihatkan. Menjadi sam'iyat semata-mata, ya, yang menjadikan sama ada kita ni sedar atau tidak sedar, berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga, ya. Yang disebut sebagai apa? Berbekal lah. Berbekal atau tidak, ya. Sehingga ulama tasawuf mengatakan kalau kita duduk di atas dunia ni bagaikan masuk ke dalam tandas jamban. Tuan-tuan masuk dalam bilik air buat apa? Bawa buku nota ke? Tulis baca surat khabar tu boleh tahan lagi lah. Tengok telefon ada juga, tapi selalunya masuk bilik air ni, selesai buang terus keluar, selesai apa yang dihajatkan terus keluar. Begitulah dunia ni, apabila kita sedar bahawasanya tak ada apa pun, nanti tukar nama semua. Apa yang kita beli, apa yang kita ada, harta darah daging, semua kita tinggalkan. Itu bagi insan yang sedarlah bahawasanya dunia ini adalah tempat singgah aja, ya. Namun bagi muqarrabin, golongan muhibbin, golongan yang muhsinin, menjadikan dunia bukan segala tempat persinggahan, tetapi dia menjadi RNR. Tuan, RNR ni apa dia? Rehat dan rawat. Maksudnya apa dia? Tuan-tuan datang situ buat apa? Ambil bekalan lah. Buat bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan itu adalah dengan bekalan takwa. Ya. Itu sebab penyakit yang paling berbahaya bukan COVID-19, bukan HIV, tetapi lalai. Lekanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang hukuman mandatori, gantung sampai mati, ya. Tuan-tuan rasa apa yang dia buat? Pasal dah tahu tarikh mati, tahu dah sekian-sekian lagi 3 hari akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dia gantung tak mati-mati tu lain cerita, ni sampai mati. Yang tak mati tu cerita dulu. Tuan-tuan tahu-tahulah, ya. Gantung sampai mati. Agak-agak tuan-tuan tak tidur malam lah tuan-tuan. Apa buat? Istighfar, bertafakur, mohon ampun, ya. Pasal dah sedar bahawasanya dah ada tarikh. Yang masalahnya yang tak ada tarikh. Yang duduk menyangka bahawa kita akan hidup lagi 30 tahun. Dalam kepalanya malam masih muda. Umur dah 70. Bukan orang sini, orang England lah tu.
Umur dah 70, masih mengintai anak dara orang. Umur dah, dunia kata apa? Dunia kata pergi, kubur kata mari. Tapi tak nak datang semayang. Tak nak datang majlis ilmu. Masih mancing. Tak ada masalah, tuan pun mancing juga. Tapi waktu semayang datang ya? Maka begitulah dunia ni, dia tempat persinggahan bagi orang yang sedar. Kalau sedar, cepat-cepat kita ambil bekalan, sebab kita nak pergi meninggalkan dunia ni dah. Ya? Yang muda, yang tua. Ya? Sebab kalau kita mengikut perkiraan amalan kita ni, ikut kiraan, boleh dikira nak masuk syurga tu kena mengikut amalan orang yang pencen aja yang ada. Yang muda semua bersorak, sukaria. Tapi ni muda ada, alhamdulillah. Pasal sedarlah bahawasanya dunia ni bukan untuk orang, masjid ni, tempat ibadat ni bukan untuk orang tua je. Segenap umur. Dah macam hospital. Merawat jiwa. Kalau tuan-tuan ada anak-anak muda, teruna, anak dara ke, bawa je lah. Bawa je. Yang tak boleh, tak apalah. Ya? Yang boleh tu, jangan ditinggal-tinggalkan, diajak-ajakkan. Ya? Supaya dimeriahkan lagi kita punya majlis ilmu. Ya? Supaya dia sedar bahawasanya dunia ni bukanlah tempat untuk kita tidur aja. Salatu khairum minan naum, kata naum. Dumbbell tu lagi ringan daripada selimut, tuan. Dumbbell yang 10 kilo angkat badan tubuh apa? Orang Terengganu panggil katang. Katang lah. Tapi bangun semayang ya Rabbi. Susah. Yang datang ni yang menggeletor. Naik tangga pun dah menggeletor dah. Itu yang datang. Kalau di Darul Quran tuan-tuan pergi sekali-sekala subuh. Setiap hari. Al-Fatih Ustaz Khushairi. Ustaz Adam kena, Ustaz Razlan kena. Ya. Setiap subuh tanpa gagal, tuan. Ni orang OKUMP ni. Orang tak nampak ni. Setiap subuh berjalan kaki. Sendiri Ustaz, sendiri. Pasal apa ni? Pasal hatinya dah terang. Dah hafal jalan. Ini ada longkang tu ini. Boleh pula belok, ada corner roundabout tu kan. Boleh pula dia corner di situ. Tahu pula dia jalan. Ialah orang KUMP ni. Tahu apa? Kelainan upaya, tapi deria dia kuat. Ya? Bukan masalah deria, masalah yang nampak ni pun dia tutup matanya waktu subuh tu. Yang tak nampak sungguh ni datang dia ke masjid. Malu kita tuan. Sungguh malu ni. Pasal kita tak gunakan kita punya kudrat ni sungguh-sungguh untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala.